What's up bro, sis, mother sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the best palatau in the world. Fuh, rasa macam lama betul tak buat video Sebab kalau aku tengok balik last video yang aku upload adalah 9 hari lepas. Ke 10 hari lepas, lebih kurang 9 aku rasa. Uh, Basically, I've been busy, terlalu banyak appointment. Jadi aku tak menyempat nak keep track dengan wrestling. Dalam masa yang sama, video Bebe Studios pun ada terkantoi sikit daripada segi konsistensi. Tapi Bebe Studios tu okey lagi. Hazwan Shah Wrestling ni lama betul. 8 hari. Sebab hari ni hari Khamis, baru aku catch up Raw yang paling latest ni lah. Seperti yang korang nampak kat tajuk, dah tahulah nak sembang apa kan. Forbidden Door pun sebenarnya aku baru habis beberapa hari lepas. Aku rasa kalau korang tengok aku punya IG story pun korang akan nampak Ahad lepas baru aku habis Forbidden Door, dan Isnin aku baru catch up everything selepas tu. Banyak muak. Tapi itulah, susah betul nak ada masa tengok wrestling sekarang ni. But then nak cerita panjang pun memang takkan habis benda ni. Sebab just life must go on, kerja is kerja. Tapi aku cuba juga sekarang ni untuk buat video cover apa yang aku dah terlepas nak cover. Untuk AEW Forbidden Door aku tak nak cover panjang. Dia satu show yang gabung AEW, CMLL, Stardom dan juga apa satu lagi aku lupa. NJPW kan. So tu je lah, aku just boleh kata, aku just bagi tahulah. Kalau ada yang nak tahu, aku akan bagi 8 bintang daripada 10 bintang untuk Forbidden Door. Match best of the night aku adalah Swerve Strickland dengan Will Ospreay, obviously. Moment of the night bila Jay White buat comeback dan Andrade betray MJF dan juga Don Callis family. Dan aku punya performer of the night, obviously kita kenalah bagi pada Maya World, walaupun tak menang. Maya World, ini aku rasa ada pertalian darah ni dengan Maui World. Gitu. Itu cerita ni. Sekarang kita nak cerita apa yang aku dah terlepas nak cover selepas Forbidden Door tapi dekat WWE sahajalah. Sebab Dynamite paling latest ni aku tak tengok lagi, NXT paling latest pun aku tak tengok lagi. Tapi biasanya sembang NXT dengan Dynamite ni orang tak nak dengar sangat. Orang nak tahu WWE yang main roster je lebih. Okay, first kali kita akan tengok Brock Lesnar dengan Oba Femi Hell in a Cell. Okay, first kali aku suka yang last week bila kita tengok Brock Lesnar bercakap dekat mic, dia yang cakap lebih. Minggu ni bila Oba dengan Paul Heyman je yang cakap, somehow promo tu good, tapi aura dia kurang, tak macam bila ada Brock Lesnar bercakap. So kau tak boleh nak deny lah presence ataupun aura Brock. Cumanya bagi aku lah kan, sebenarnya kalau kau nak buat Oba menang King of the Ring, better kau buat Oba lawan dengan champion. Tapi kalau bukan untuk pertemukan Oba dengan champion dekat SummerSlam, nak pertemukan Oba dengan Brock juga, somewhere along the way kau buat je lah Brock kacau Oba tak menang King of the Ring. Aku rasa ada je orang lain yang boleh menang King of the Ring. Kau letaklah CM Punk at the first place, end up CM Punk dengan Sami Zayn SummerSlam pun okey lagi. Tapi just kau dah langgar. Yes, memang reason Oba adalah title tu takkan ke mana kan. Boleh je dia akan go for title lepas ni. Tapi macam seolah-olah kau menang Royal Rumble, tiba-tiba dekat WrestleMania tak apalah, kau nanti dululah. Kau nak lawan orang lain dulu dekat WrestleMania. Orang yang kau memang ada beef gila dengan orang tu. What's the point, man? Ini SummerSlam, second biggest show dalam WWE punya line up PLE. End up bila kau dapat chance untuk main event lawan dengan champion, kau pilih Brock. Yes, it's a big deal lawan dengan Brock. Aku suka Hell in a Cell. Tapi aku just tak prefer kalau buat macam ni, Oba menang King of the Ring. Itu je. Boleh bagi orang lain yang akan lawan champion. Contoh lawan Roman nanti dekat SummerSlam, which is kita dah tahu Rollins. Baik bagi Rollins menang King of the Ring at the first place. Tak ada masalah. Kan? Ini tiba-tiba Rollins datang dengan dah tak menang King of the Ring, macam seolah declare diri dia akan berlawan dengan Roman. Semudah itu, macam yang hometown hero tu. So, yes, itu untuk Brock dengan Oba. Still excited untuk nak tengok match diorang dalam Hell in a Cell dekat SummerSlam. Tapi itulah, panjang ke match diorang nanti nak buat dalam Hell in a Cell? Macam bazir current je, macam bazir budget je nak buat Hell in a Cell untuk perlawanan yang 5-6 minit. Itu pun kalau 5 minit. Next,
Paul Heyman minggu lepas kita nampak merajuk dengan kumpulan The Vision. Minggu ni dia demand lebih, and bagi aku memang patut pun. Sebab The Vision macam dah tak nampak hala tuju ke mana. Tapi sepatutnya dia yang lead. Tapi back then dia end up minta diorang yang provekan. So somehow minggu ni The Vision menang balik World Tag Team Champion. Hot potato dah title ni. Tapi kali ni dengan bantuan Maxine Dupri. Tengok pula Maxine pergi kissing dengan Austin Theory. Alright ke tak alright je aku fikir si Cam Hendricks yang ada dekat NXT tu. Yes, aku tahu storyline, tapi adakah diorang akan kekal berkissing untuk minggu akan datang? Sebab Liv dengan Dominic pun first week je, first time je kissing, lepas tu main laga-laga hidung. Kalau asyik kissing, koyak mat si Cam Hendricks tu. Laki dia kalau tak silap aku kan. Dah jadi husband. Yes, dah jadi husband. But then aku suka lah Maxine Dupri duduk dalam kumpulan The Vision. Nice untuk ada edition perempuan seorang dalam tu. Hussein punya segmen dekat Raw last week agak kurang dengan Liv Morgan. Tapi nasib baik dia datang ke gelanggang buat Ona sikit. Okay lah. So bila dia tak ada dekat Raw minggu ni macam okay lah. Tapi kalau boleh nak dia ada. Cumanya si Judgment Day tu kemain buat video serius. Nak lawan dengan si Hussein je pun. Tapi soalan dia satu kat sini. Siapa yang si Hussein panggil untuk jadi backup dia? Tolonglah jangan minion-minion kuncu-kuncu dia yang kecil-kecil tu. Kali ni bagilah surprise sikit. Mungkin apa? Cena Hausen ke? Bukan John Cena. Cena Hausen tapi John Cena yang bermakeup kan. John Cena dah retire tapi Cena Hausen baru nak debut. Ada reason pula kau nak panggil si John Cena datang balik. Cakap sah John Cena. Mana tournament John Cena klasik tu? Sampai ke sekarang. Dah macam ahli politik menabur janji pada benda yang tak nampak pun mana. Gila. Last week aku tak expect Rollins akan lawan dengan Roman dekat SummerSlam nanti, but then bagi aku that is a very good main event sebenarnya untuk SummerSlam, walaupun ada sedikit tiba macam aku cakap tadi lah. Baik bagi Rollins menang je King of the Ring punya tournament tu. 14 tahun dah The Shield berpecah. Rasa tua pula walaupun aku masih lagi 20 lebih. Somehow aku tak tahulah. Minggu ni Seth Rollins berjaya pusing cerita. Buat macam dia yang suci. Buat macam betrayal dia pada The Shield tu seolah-olah macam benda yang inevitable. Something yang macam patut dilakukan. Tapi dia buat benda tu nampak macam baik je. Dan dia punya greatest heist, sailang Roman dengan Brock tu, fans suka. Tapi kita tahu daripada segi logiknya benda tu tak baik. Tapi dia buat nampak macam baik. Tapi tak adalah. Greatest heist tu tak apa. Itu dah memang rules. Kau guna money in the bank. Maksudnya dia playing smart. Tapi yang betray The Shield tu. So LA Knight datang. Aku suka LA Knight yang ni. Nampaklah macam ada inisiatif. Aku suka dia lepas geram gitu. Dan apa yang dia cakap memang make sense. So aku suka LA Knight yang aku nampak dekat Raw minggu ni. Okay, sebelum cerita pasal Sami Zayn, ada satu lagi lah. Joe Hendry. Aku tak faham kenapa dia nak sibuk masuk campur dengan urusan Chad Gable, Dragon Lee, Rusev dan juga Ethan Page. Sepatutnya Joe Hendry ni fokus dekat Division sekali dengan Street Profits. Tapi tiba-tiba ada kat sini. So patutnya Penta yang datang tolong Dragon Lee dengan Chad Gable, bukan Joe Hendry. Dia macam agak tiba jugalah. So tu je lah, aku just rasa Joe Hendry patut fokus kat Vision. Sekarang ni cerita panjang nak sembang pasal Sami Zayn. Okay, dah cover dah. Sami Zayn menang dekat Night of Champions hari tu. Aku tak tengok live tapi aku tengok tanpa dapat spoiler. Memang aku terlompat tengok benda tu. Tapi bila tengok SmackDown yang last week, masih lagi Sami Zayn yang macam nak heal ke tak nak heal tu. Tapi tak apa, sebab bagi aku karakter tu unik. Dia berjaya bawa benda tu dengan sangat baik. And itu yang kita nampak dekat SmackDown baru ni. Dan dia ada kena dah dengan crowd. So basically dia kena sorak dekat Saudi Arabia je lah. Cumanya dekat Raw minggu ni start dengan Cody out. So aku ingatkan sebenarnya bila Cody dah tak boleh nak berlawan betul, akan jadi satu easy win sebenarnya untuk si Sami. Tapi taklah. Dan aku pun sebenarnya dah dapat spoiler dah pasal si Empang ni. Sebab ada orang pergi cakap kat aku. So dah tak jadi surprise dah untuk aku. Tapi bila aku tengok Raw, katalah kalau aku tak dapat spoiler, benda macam dah boleh agak. Dengan crowd duk sorak si Empang, dengan cara dia orang nak cari pengganti dekat Chicago lagi. Dan nampak sangat dah pun macam si Empang yang akan ambil tempat Cody. So aku rasa macam tak ada beza lah kalau aku dah dapat spoiler ataupun tak. Tapi yang kata kalau aku tak dapat spoiler dan aku tengok
secara live, aku takkan expect yang diorang bagi title tu pada CM Punk untuk menang lah. Tapi walaupun dah ada story yang kata Sami akan pegang kejap, akan drop title tu dekat Brock Lesnar, tapi tak, dia macam 50-50. Macam ada kemungkinan, tapi lebih pada tak mungkin kot. Diorang just nak buat Sami Zayn jadi like one of the big heel ke apa ke. Tapi itulah, diorang memang really pull the trigger. CM Punk menang dan Sami pegang title tu 9 hari je weh. Something yang aku dah cakap dekat video yang lepas. Aku happy Sami jadi champion. Aku just tak nak Sami jadi champion yang sekejap. Sekejap, even sebulan pun aku tak nak. Tapi ini bukan sebulan weh. Ini 9 hari. Memanglah tak seteruk Kofi Kingston yang tewas 9 saat. Tapi sebelum dia tewas 9 saat, lama juga dah dia pegang title tu. Lagi lama daripada Sami Zayn. Ini 9 hari je Mat. Oi, aku tak tahulah. Aku macam tepuk dahi juga bila tahu, sebab aku rasa macam kenapa? Kenapa weh? Aku faham semua wrestler punya tweet yang macam menentang keputusan ni. Macam Kevin Owens, Rollins, Becky Lynch, Drew McIntyre, Logan Paul. Semua macam dok hentam this decision. Aku faham apa yang diorang rasa. Punk kena kecam teruk dekat social media. Tapi crowd Chicago memang suka sebab ialah dia hometown hero. Dan Sami dah memang kena bu dah pun. Tak patut lah, memang tak patut. Memang tak patut. Tapi okay, first obviously tak adil untuk Sami Zayn. Sangat tak adil. Setelah sekian lama dia try to fight for the title, end up losing in 9 days is like so bad. Apa yang buat lagi bad adalah dalam match ni dia tak nampak strong pun. Nampak CM Punk yang awal-awal tu banyak conquer lebih. And then at the end, bila Sami Zayn duk marah-marah macam komplain dekat backstage, ada video dia tu kan yang dia naik angin semua tu, tiba-tiba dia menangis. Oh, benda tu buat lagi aku rasa meluat. Sebab kau buat Sami Zayn nampak lemah, weak. Dah lah kau bagi dia satu ketidakadilan, lepas tu kau buat dia lemah macam tu. Aku tak minat betul. Tapi bila aku cuba try to be positif, kesian pun kesian. Tapi sebenarnya kan, benda ni can be good sebenarnya. Can be good. How? Macam mana? Benda yang berlaku dekat hujung Raw ni boleh jadi satu catalyst. Catalyst untuk kita tengok Sami Zayn fully transform jadi kepada karakter yang diorang dah plan dah untuk Sami Zayn jadi. Dan this character akan jadi the best character of Sami Zayn. Tapi ke mana karakter tu pergi, jadi karakter yang macam mana tu, aku tak tahulah. Tapi this can be the starting point sebenarnya. Sebab aku dah nampak dah, lepas ni feud Sami Zayn dengan CM Punk confirm panas. Confirm panas. Confirm boleh jadi one of the best feud dalam WWE, CM Punk dengan Sami Zayn. Tapi satu je yang main peranan kat sini sekarang ni, macam mana diorang nak buat karakter baru Sami Zayn lepas dah drop title ni. Tolonglah bukan Sami Zayn yang dekat tengah-tengah lagi dah, nak jadi heel ke tak nak jadi heel ni. Walaupun dia bawa watak tu dengan sangat baik, tapi we need something like kita nak consequences, kita nak implication bila Sami Zayn dah kena macam ni. Takkan masih nak bawa karakter yang sama. Something must change. Sebab this is a very big thing yang dah happen. So you need to cover up with one big reason yang why you do this at the first place. You get what I mean? If you get, you comment. If you don't get, you like. Tiba. So aku rasa korang faham apa aku cuba nak cakap. Dan lead kepada apa-apa karakter yang fully Sami Zayn transform ni, dan dia pun kena lead juga kepada Sami Zayn dapat balik title tu jadi second time WWE champion. So itu je lah apa yang aku harapkan sebenarnya bila benda ni dah jadi. Sebab it is what it is. Sakit hati, tak fair. Tapi kau masih boleh salvage benda ni. Kau masih boleh selamatkan Sami Zayn. Weh, benda ni yes memang tak fair, memang sakit hati.
Tapi dengan apa yang kau buat ni, kau masih lagi boleh selamatkan keadaan dengan make Sami Zayn a bigger star, bigger heel yang ada dekat WWE sekarang ni. Dan this is the time for you to do that. Kau dah create satu benda yang buat semua orang angin, emosi. Now play with it. Please. Kalau kau tak buat benda ni, sia-sia je kau buat benda ni dan orang akan menyampah pada CM Punk. Tapi itulah, depends juga sebab crowd dekat US masih suka CM Punk dan diorang nak tengok Sami Zayn berubah. So pasal tu kau kena play with this. Yes, sakit hati ada. Yes, tak fair untuk Sami Zayn. He deserve more. But again, kalau ini memang catalyst kepada something bigger for Sami Zayn, I okay. But please make it happen. Sebab kau dah ada ni dah ada punca dah kenapa kau boleh buat benda ni. Adoi. Dan kau kena buat je benda ni. Baru apa benda yang jadi ni tak backfire dan akan jadi one of the best moment dalam WWE. Benda yang boleh buat WWE sekarang rasa shock balik nak tengok. Oi, aku tak sabar ni nak tengok SummerSlam CM Punk Sami Zayn. Oi, Sami Zayn dah macam ni pula. Sami Zayn tibai CM Punk kau sampai lunyai. This Sami Zayn yang kita tak pernah tengok. Gempak gila karakter ni. Aku nak ada that feeling. So, WWE, you need to give me that. After you give me disappointment, the feeling of unfairness and disappointed and heart is hurt. Semua feeling tu kau dah bagi dah. Now, you need to please make my heart great again. So, yep, itu je lah yang aku boleh kata pasal Sami Zayn dengan CM Punk. Satu benda yang buat ramai orang macam kecuali crowd Chicago happy, kan? Macam Argentina, satu ketidakadilan yang dah pun berlaku. Kita tutup cerita tu. Last kali, satu je soalan daripada aku. Kenapa perlu Triple R punya title di defend dekat SmackDown? Nak jadi macam AEW ke buat serabut WWE ni dengan title? Yes, memanglah satu title je. Tapi aku rasa tak perlu. Sebab kau dah bawa satu, jangan terkejut kau tiba-tiba boleh bawa dua, boleh bawa tiga. Dan sekarang ni pun kau dah tunjuk dah title yang tag team tu pula, Viking Raiders. Yes, diorang nak go for title Truth dengan Priest. Tapi fokus pada title Truth dengan Priest lah. Aku risau nanti WWE nampak serabut macam AEW sebab fokus pada banyak title. Dah lah women sekarang ni pun diorang dah tambah title mid card kan. So yep, that's all untuk video kali ni. Hopefully lepas ni tak banyak sangat defend Triple R punya title. Fokuslah dekat US dengan Intercontinental tu. Itu je lah untuk video kali ni. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat sini korang sekarang ni sebab aku nampak satu message penting masuk dan memang dah nak habis dah pun video ni. Itu je lah. Jemput layan. Terima kasih datang lagi. Mother Father.